Terima kasih kerana bersama kami. Ikuti laporan berita yang membawakan sorotan program dan inisiatif terkini Jabatan Kerja Raya Sabah. Penyerahan projek pembinaan bangunan gantian di SK Tempurung. Bengkel dan sesi perkongsian teknikal. Program Kembara Merdeka, Jalur Gemilang dan Hari Sabah 2026 Daerah Nabawan. Lawatan kerja Pembantu Menteri Kerja Raya ke Semporna. Kursus Kimpalan Siri 3 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 19 Ogos baru-baru ini, Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Bangunan Gantian Blok Pentadbiran Prasekolah, 2 unit rumah guru, 2 unit tandas guru dan kemudahan lain di Sekolah Kebangsaan Tempurung, Kuala Penyu telah berlangsung dengan jayanya. Majlis turut menyaksikan sesi mendatangani dokumen penyerahan rasmi daripada Jabatan Kerja Raya kepada pihak sekolah dan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu. Penyerahan projek ini mencerminkan komitmen JKR dalam menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih selamat, selesa dan kondusif demi kesejahteraan warga pendidik serta para pelajar. Pada 17 Ogos lepas, bengkel dan sesi perkongsian teknikal antara cawangan kejuruteraan mekanikal dan Siemens Malaysia telah diadakan bagi memperkukuh perkongsian pengetahuan teknikal serta hubungan profesional antara kedua-dua organisasi. Sesi tersebut memberi pendedahan berkaitan teknologi bangunan pintar, sistem pengurusan bangunan BMS, pengoptimuman tenaga, integrasi sistem serta penyelesaian keselamatan, kebakaran dan sekuriti. Perkongsian turut menyentuh penggunaan teknologi IoT dan analitik data bagi menyokong penyelenggaraan pencegahan, meningkatkan kecekapan operasi serta memperkukuh pengurusan fasiliti. Seramai 80 peserta daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan menyertai konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan tahun 2026 melibatkan 32 buah kenderaan pacuan 4 roda 14 Ogos lepas. Konvoi sejauh 25 km bermula di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan dan berakhir di Kampung Salarom Baru. JKR Nabawan turut menyertai program yang dihadiri sendiri oleh Jurutera Daerah Ahmad Fairuz bin Yunus. Ketibaan rombongan disambut meriah oleh penduduk Kampung Salarom Baru dengan paluan gong tradisional, diikuti aktiviti kemasyarakatan bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara kerajaan dan komuniti setempat. Pada 13 Ogos lepas, Yang Berhormat Datuk Limus Juri, Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah telah mengadakan lawatan kerja ke daerah Semporna bagi meninjau serta mendapatkan perkembangan terkini berkaitan projek-projek infrastruktur yang sedang dilaksanakan di kawasan berkenaan. Dalam lawatan tersebut, satu sesi taklimat dan perbincangan telah diadakan bersama Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Air di Pejabat JKR Semporna. Sesi itu membincangkan perkembangan dan isu-isu berkaitan projek Kampung Baru, SK Bubul dan Loji Sungai Intan termasuk status masa kerja, perkara teknikal serta beberapa isu di tapak yang memerlukan tindakan dan penyelarasan bersama antara jabatan, agensi utiliti dan pihak kontraktor. Bagi memastikan pengawasan projek pembinaan di lapangan dilaksanakan mengikut piawaian yang ditetapkan, Institut Latihan JKR Sabah telah menganjurkan kursus Kimpalan Siri 3 yang berlangsung selama 5 hari bermula 3 hingga 7 Ogos yang lalu. Kursus komprehensif ini memberikan pendedahan seimbang menerusi pendekatan teori dan praktikal bagi membekalkan para peserta dengan pengalaman hands-on serta kemahiran asas dalam pertukangan kimpalan. Sekian, terus dapatkan pelbagai informasi terkini melalui media sosial JKR Sabah. Saya Nur Farahin Awang Usli. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.